Atas Alawi. Tapi situ boleh jadi ya. Sudah berapa 3 kilo cakap. Tuh. Ayak pasang penuh ni. Oh, ada ikan. Okey geng, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah geng. Wah. So, kita bertemu lagi di episod yang terbaru di kawasan perairan Tanjung Piandang, Kelapa Perasan. Perairan Tanjung Piandang geng, di Bamcoh. Aku main repeat balik geng. Aku main repeat balik di perairan Bamcoh ataupun Tanjung Piandang lah. Di spot di pesisiran di kawasan Bamcoh ni. So hari tu aku main tu memang dia ada bagi kat aku panggil apa, rindu-rindu. So aku main lagi. So hari ni aku buat keputusan untuk main di kawasan di sini di sebelah malam dan berakhir di sebelah keesokan pagi macam tempoh hari aku main dengan Cikgu Wan hari tu. So kita tengoklah episod ni kali sama ada dia bagi tak bagi lesen aku mendapat siakap ataupun spesies lain lah. So aku target ini hari ialah harapan untuk dapatkan siakap lah kan. Siakap liak di kawasan pesisiran pantai Tanjung Piandang ni. So kita tengok menjadi tak menjadi episod ni kali kita menduga di kawasan pesisiran Tanjung Piandang ataupun Bamcoh. Okay, stay tune. Okay geng. Wah, so aku dah sampai dekat spot. Dah sampai dekat spot Kelapa Perasan. Wah, so sekarang ni aku dah buat persiapan untuk pasang lampu, untuk persiapan sebab aku main mengai pun dalam keadaan solo, disebabkan keadaan faktor cikgu-cikgu lain, faktor kerja tak boleh nak dielakkan. So aku terpaksa main solo lah. So aku main solo ni aku buat keputusan bawa aku punya family lah. Okay, family aku dah ada sana. So lampu dah set up, dah pasang apa semua, dah menyala, lighting pun dah okey. So sekarang ni Ayak kalau dia ikutkan carta sekarang ni Ayak dah jalan. Ayak suruh nak menjalan ke pasang. So yang tempoh hari aku main dengan Cikgu Wan, tak silap aku di sebelah sana kot, tak silap aku. Pintu Ayak di sebelah sana. So aku nak main tadi tengok dah penuh orang. Aku buat keputusan aku kedepankan sikit di tempat betul-betul selekoh tajam ni. Dan aku rasa di sini tempat yang agak strategik lah untuk aku main mengai bersama-sama dengan keluarga. Apa nampak anak bini aku tengah buat persiapan untuk makan lah. Mereka punya urusan lah. Aku dah pasang lighting. Aku dah sediakan lighting kat mereka. So tikak apa semua, makan apa semua, mereka punya hal lah nak makan ke. So terpaksa lah solo geng. Nak buat macam mana, cikgu kita semua kerja, kita tak boleh nak buat apa lah. Di kawasan Bamcoh ni aku lebih suka, gemar lah menggunakan teknik pelampung. So aku memtaruhkan 3 set untuk teknik pelampung dan 1 set untuk teknik casting. So nanti bila waktu kemuncak, time is now, aku akan tukar kepada teknik casting. Okay, teknik udang serek. So sekarang ni aku set up untuk pelampung dulu. Tengok di dalam masa yang sama rumah tengah masak geng. Nampak ada bau Maggi, bau tom yam, anak-anak bini aku. So macam ni lah geng. Faktor cikgu-cikgu kita tak dapat nak join, so kita solo lah. Bila solo geng, kita bawa lah anak bini kita. Sementara mereka masih cuti lagi, anak-anak masih cuti sekolah. So kita buat keputusan untuk mancing di perairan Bamcoh, Tanjung Piandang. Dan dalam sesi kita balas dendam lagi. Kali tu dia bagi rindu, tidur tak lena, mandi tak basah geng, duk rindu, duk teringat. Rezeki Allah tak nak salah alamat geng. Andai kata dia nak bagi, tak ada geng. So kita kena berusaha, kita kena retiak, kita kena percaya pada rezeki geng. Kami sambil layan strike, kita bawa lah beredah sekali, piknik bersama dengan bersama family lah. Lebih kepada itulah. Kita tengok jadi kita jadi, InsyaAllah rezeki Allah tak ada salah alamat.
Dia kata dia nak bagi, tetap ada geng. Depan lalu lah. So kita kena berhati-hati. Tak banyak geng. Kita kena berhati-hati. So aku nak pergi kat sana. Ayat jalan pasang lah. Ayat jalan pasang. So kat sini dulu. Bismillah. Lincin geng. So kena hati-hati kat sini. Lincin. Pasang aku punya pancang. Kita pasang mau pancang baru kita boleh baling. Okey. Jadi sana teluk ah. Orang ada manis-manis. Okey. Macam yang ketiga kan. So aku harap hampa nampak ah. Okey, kita nak pergi Mid Road. So kat sini kena berhati-hati. Di masa yang dalam sama kita kena nak cari strike, kita kena berhati-hati geng. Bak lincin geng. Udang yang pertama geng. Bismillahirrahmanirrahim. Tak minta banyak geng. Tak sekok lah. Okay geng. Balingan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah rezeki Allah tak nak salah alamat kan. Okey. Ruk yang kedua. InsyaAllah. Ui, lincin kan. Kena hati-hati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ya, untuk ruk yang kedua. So kita tumpukan untuk ruk yang ketiga. Yang ni yang penghabisan. Okey. Aduh, lincin ke, hati-hati lah. Bila dah siap berlabuh, baru kita tenang, boleh kita kena ayak Nescafe, boleh kita kena ayak, kita boleh kena Maggi. Kakak dah makan dah? Kakak dah makan belum? Makan apa? Maggi ya? Ruk yang terakhir, yang ni yang penghabisan. Okay, let's go. InsyaAllah. So untuk ruk yang penghabisan kita letak kat sini geng. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha harama. Bismillahirrahmanirrahim. Gorgon sekok. Clear di situ geng. Okey. Selesai untuk ruk yang ni yang penghabisan. So sekarang ni kita tengah menunggu loceng berbunyi lah geng. Ruk dah berlabuh. Kita kena Nescafe dulu geng. Wah. Okey geng. Jemput minum Nescafe geng. Maggi bamcah geng. Okey geng, bismillah. Ayak dah pasang dekat-dekat nak penuh lah pasang. So kita cuba alih kita punya rut. Bismillah. Wih, dah habis dah makan. Dah habis. Dia kalau kat tepi geng, dia banyak
Ketam lah geng. Kalau kat tepi banyak ketam geng. Berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tepi ya kan? Dia kalau rapat tebing sangat tak boleh kan. Ketam banyak. Boleh kat ketam lah. Kalau rapat ke tebing tak tengok. Tak tengok dia rapat ke tebing. Boleh ketam saja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ayak bawa pergi sana. Sebab ayak dalam pasang geng. Sebab ayak dalam pasang dia bawa pergi sana geng. Dia rapat ke tebing. So nak kena tunggu 2-3 jam lagi. Ayak jalan surut baru dia akan panggil apa? Dia akan membawa ke daripada tepi, akan bawa ke tengah ha. So tak apa, kita kena alert lah. Sentiasa kita kena alert. Lampung kita ke tepi ya. Kita ke tengah kawan balik. InsyaAllah, bismillah. Jalan surut agak lama. Terpaksa tukar teknik pelampung. Tukar teknik pergi ke bottom. Kita tengok menjadi ke tak jadi. Cuba teknik bottom tengok. Sebab bila pakai teknik pelampung, pelampung tu bawa ke tepi geng. Bawa rapat ke tepi tebing. Bila rapat tepi tebing geng, agak sukar lah. Peratus untuk lekat tu tinggi. So kita terpaksa pakai teknik bottom tengok. InsyaAllah geng. Tadi ada bunyi geng. Ada bunyi. Ada ikan kah? Ayak nak pasang penuh geng. Ada ikan lah. Oh, ada ikan geng. Ikan apa ni? Ikan apakah ini? Ikan duri geng. Ikan duri ke ikan apa ni? Ikan duri ni. Ikan apa ni? Ikan duri. None dia. Ikan duri geng. Oh bukan, ikan belukang. Ikan belukang. Okey. Pergi balik ke habitat hang. Terima kasih for the fight. Pi. Patut puduk none ada ikan. Awak papa lepaskan balik. Lepas balik lah, ikan tu kita tak makan. Kita tak makan ikan tu. Papa dapat ikan apa? Ikan belukang. Wah, papa nak ikan lain.
Apa menilai je lain? Mengai kat lain dah tu, tapi ikan tu makan. Buat. Apa buat lain? Tak bawa umpan lain ni. Aku bubuk udang. Udang. Mana udang? Pak ada udang. Allah. Up. Oi. Oi. Jatuh kah? Okey, sana. Jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Udang agak-agak geng. Kita cuba teknik pelampung tengok. Satu botol, satu pelampung. Tengok pelampung ni pergi ke mana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Okay, gang. Kita tengok. Cuba teknik pelampung. Cik. Cik. Baik, pakai motor, pakai kereta. Pakai kereta. Ha? Pakai kereta. Mana? Depan mana? Ni. Atas sana lagi. Wow. Sana. Saya kereta budak-budak ni dapat sana, dapat sana. Dia belum kata sana banyak ah. Banyak lau ni pun hasil. Tapi situ boleh jadi ya. Budak-budak dapat 3 kilo cakap. Tu doh. Motor try tengok api. Tu ah. Insya-Allah. Tapi kena tengok ayam sama. Oh. Laut luai. Tengah jiki masing-masing. Sungguh cik, sungguh. Dia pi baru tak dapat. 3 kali pi, 4 kali pi. Dah balas sungguh. Ha, tak apa, dia siap. Dia syok sungguh. Tapi apa lagi dia budak-budak mana dia pergi 3 orang pun naik. Tu ah. Saya duduk mana bagai sekai tu. Oh, saja main berjalan lah tengok. Main budak-budak tu mati tu. Ah. Jalan tengok. Tapi kena pakai motor. Kadang-kadang dia lincah tengah kayak. Ah. Kalau naik kereta tadi. Ada masa try ke sana. InsyaAllah cik. Terima kasih banyak lah. Iman dapat tak dapat tak kisah. Ah, sungguh. Tapi kita cuba tengok ketiak tengok tak. Dia pergi laut. Ha? Pergi laut lepas saya wamput. Tu lah. 300 orang mu. Mau pi pulau saya. Oh, tapi dapat dah lah. Sono aja. Lebih pada sono lah. Tak apa. InsyaAllah satu hari nanti kita pergi kak. Okey geng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah geng. Aku rasa aku stop di sini saja. Malam tadi tak boleh nak buat apa. Hujan lebat geng. So aku dah main dengan family. Jadinya aku tak boleh nak buat apa-apa. Terpaksa kemah awal dan gerak balik lah. Jadi terpaksa balik awal lah geng. Masih lagi dirindui oleh spesies siakap putih, siakap merah. Spesies bersisik lah di pesisiran Tanjung Piandang ataupun Bangcah lah. InsyaAllah geng, aku akan main lagi. Membawa ke pagi tu hujan lebat pula. Jadinya terpaksa nak balik awal lah geng. Tak apa geng, insyaAllah kita akan cuba lagi insyaAllah di hari yang lain. So aku rasa pertemuan kita setakat di sini saja geng. InsyaAllah geng, kita bertemu lagi di lain episod, di lain hari dan waktu yang sama di dalam schedule yang best. Okay, so aku sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.